Assalamualaikum tuan-tuan. So kat atas ni FY ada carta lah untuk pelabur-pelabur Bumiputera DMT yang kena moratorium. So Bro Mi dia buat ni lah, buat andaian lah, lebih kurang bagaimana cara kerja moratorium dekat MITI tu. So kalau anda lihat kat sini kan, katalah anda kena moratorium kerana tak ambil saham kuku kan. Jadi anda kena moratorium selama 6 bulan, mula daripada Mac hinggalah Ogos kan, pada tarikh anda menolak tawaran tu tadi kan. Kemudian katalah lepas tu keluar result pepologi fibromat dengan echo kan. Anda bayar untuk pepologi dan fibromat tetapi anda tolak pula echo. Jadi kerana anda tolak echo tu tadi kan, moratorium anda terus akan tambah daripada Ogos pergi September. Begitu juga bila keluar result ICT contohnya kan, dan anda tolak kan, terus dia tambah moratorium tu menuju ke Oktober lah. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kebelakangan ini kan sebab kerana tak ramai yang apply IPO awam dan juga IPO di MITI kan. Jadi ramai orang kena moratorium lah kerana mereka menolak tawaran-tawaran dekat MITI tu. Antara sebab dia kenapa? Sebab bila apply dapat banyak-banyak, dapat juta-juta. Jadi ramai yang takut lah kan. Kemudian bila tolak moratorium, apa jadi? Saham-saham IPO yang diperuntukkan kepada Bumiputera DMT tu akan clawback. Clawback ni maknanya dia akan tolak pula kepada pelabur-pelabur awam. Jadi kat situ anda boleh lihat lah allocation untuk pelabur awam Bumiputera akan jadi lagi banyak dibandingkan dengan pelabur-pelabur public. Katalah dia tolak kat MITI, so tawaran kat MITI tu ada lagi lebihan 50 juta. Kan untuk awam sepatutnya ada katalah ada 9 juta saja. So automatik dia akan jadi 59 juta. Untuk public tetap ada 9 juta. Inilah akan terjadi. Jadi macam WTech baru-baru ni kan, boleh dikatakan semua orang dapat saham-saham tu. Siapa juga yang apply akan dapat saham-saham tu. Jadi cerita dia, syarikat tak rugi apa-apa. Sebab syarikat akan dapat duit daripada tuan-tuan dan puan untuk mengembangkan syarikat dia kan. Cumanya dan keadaan yang market yang sebegini kan, untuk anda menggunakan teknik hit and run tu tak boleh lah. So anda kena pegang saham tu untuk satu jangka masa yang lama kan, sehinggalah harga saham-saham tu kembali naik dan menguntungkan tuan-tuan dan puan. Jadi macam mana kan, adakah anda terus-menerus apply saham MITI atau berhenti apply buat masa ni, atau anda ambil sedikit atau anda tolak? Cuba komen kat bawah. FY nak tengok juga komen-komen tuan-tuan dan puan. Alright, itu saja pengisian FY untuk hari ini. All the best. Assalamualaikum. Bye.